Salam semua, kami dari F4 Performance. Okey. Kami ada masih biji Honda Habdi ya. Honda Habdi bermasalah langgar lubang berbunyi, tapi bahagian depan tak ada ya. Ini bahagian belakang ya. Bahagian belakang. So anda boleh nampak jelas sekali ya. Selalu kita panggil wind impact. Okey. Kenapa mahal? Sebab dia boost banyak ini untuk belakang sahaja. Bukan betul. Depan. Banyak. Tengok berapa biji boost. Kita ada trailing arm, knuckle boost, step boost depan, belakang dan exhaust paling depan belakang. Tapi kalau anda nampak jelas sekali, boost dia memang banyak untuk Honda Habdi, Honda Stream, RN6, RB1 memang sama sebab dia boost banyak ya. Bukan kenapa Honda je bang, kenapa Honda je mahal bang? Bukan mahal. Sebab dia tergantung kepada boost dia. Berapa banyak boost dia, kita pun nak bagi dia boost. Tapi kita bagi boost bukan alang-alang ya. Bukan yang biasa. Wing Impact Racing Boost. Walaupun warna dia berbeza, tapi kualiti dia bersama dengan Japan quality ya. Wing Impact sama. Janji beli brand Wing Impact Racing Boost. Di sini pun dia ada Wing Impact, dia ada tulis jelas. Ni. Cantik. Okey, katakanlah jom. Kenapa mau tukar trailing arm boost? Saya tunjuk terang. Nampak? Oh, dia lembut, dah goyang. Dah goyang. Okey, faham. Oh, tu pasal bila kita bawa kereta, langgar lubang dia membuai ataupun dia tung. Okey. Sebab apa dia tak main ya? Lepas tu tayar pun cepat makan bang. Dia makan bahagian dalam, bukan bahagian luar ya. Dia makan bahagian dalam. Dia akan makan bahagian permukaan tepi ya. Satu punca dia trailing arm boost, dan lagi dia punya boost, knuckle boost. Knuckle dia pun ada boost banyak, tengok. Knuckle dia boost saja pun dah dekat 1, 2, 3. Okey, kita nampak masuk boost ini. Masuk heavy duty kita punya boost, kita masuk heavy duty boost pun dia akan dapat ketepatan 100% semasa membelok. Wind impact ketepatan 100% masa membelok ataupun handling. Jom kita pergi tengok apa itu wind impact. Apa itu wind impact? Kita nak tengok apa tu wind impact. Okey, tadi kereta Honda ya. I pun nak tunjuk Honda juga untuk Honda Habdi. Okey. I nak bagi testimoni ya. Okey, dia punya asal ini OEM. OEM macam ni Ya betul. Okey. Ini kita main wind impact full rubber tadi macam anda nampak tadi full rubber. Okey ni. Okey, jom. Kita test. 1, 2, 3. Wah. Ini kelonggaran banyak. Sebab apa? Dia takkan dapat ketepatan 100%. Sebab dia longgar. Ini Wing Impact Racing Boost. Kita akan dapat padulah bang. Kita akan dapat 1% semasa membelok atau handling. Nampak? Ini bukan PU Bukan PU, bukan Teflon. Ini boleh main. Ini full rubber. Okey, jom. Ke sini. Wind Impact Racing Boost. Okey, ketepatan 100% masa membelok. Kualiti, prestasi kita boleh bandingkan. Dan juga untuk pengguna-pengguna untuk Myvi Gentry pun kita sudah ada. Kita sudah ada Myvi Gentry, sudah ada. Jom, lagi ada. Banyak. Ini ruangan kita punya sampel ya, display kita. Boleh nampak jelas sekali. Untuk lower arm boost kita ada SD, Honda SD ada. Arm boost, okey. Ini ramai yang takkan dapat ya. Trailing arm boost untuk Honda Habdi. Untuk Honda EG semua sama. Honda EG semua sama. So lagi untuk mau dapatkan ketepatan 100% waktu membelok ataupun handling yang padu, anda jangan risau, datang aja ke F4 Performance. Tak perlu booking ya. Sempena bulan Ramadan ni kita buka penuh ya. Kita buka penuh, tak ada cuti. Boleh walk in terus, apa pun boleh call saya 014 600 38 39. Sekian, terima kasih. Okey, kalau dah buka lower arm ni semua bang? Ada tersedia, jom. Ini masih tengah buat satu. Bukan lower arm kita buka ya. Ada tempat elemen sekali ya? Ini kita tengah buat steering column. Yang ni tengah buat steering column. Kita dah buka semua. Kita nak tukar steering column boost. Ni yang selalu pecah Toyota dalam dia.
Bus bintang Bus bintang dia pecah. Okey, inilah yang selalu famous ni. Bus bintang. Dan lepas tu dah buka ini kita kena buat alignment kan? Kena buat alignment, jom. Sini sudah ada tersedia kita punya alignment. Kita punya alignment. Okey, dia ada dah siap complete lah alignment. Pembaikian di sebelah base sana. Kita terus masuk sini. Ini kita punya alignment bay dan juga 3D alignment 3D alignment. Okey. Tak perlu keluar ke mana-mana. Lepas baiki tak perlu keluar. Terus reverse masuk saja. Masuk sini juga Okey. Dan juga sempurna raya kita ada buat ni macam apa? promosi macam one center. Kita ada buat semua ada. Aircon flashing pun kita ada ni. Aircon flashing pun ada. Okey. Sempurna bulan mulia ni saya nak buat promosi RM88 untuk semua jenis kenderaan Untuk RM88 untuk semua jenis kenderaan. Tak kira minyak lama, kita tarik balik, kita pakai minyak baru, isi gas baru. RM88 sempurna bulan Ramadan bulan mulia ni kita bagi promosi. Jom kita buat ini package minyak hitam. Jom package minyak hitam. Yang nak servis minyak hitam, package minyak hitam. Okey, sempurna bulan Ramadan bulan mulia ni kita hanya ambil duit minyak on filter atau penambahan macam air filter, spark plug ataupun nak buat flashing. Upah tak ada Upah tak ada kiraan. Percuma. Atau anda mau dapat, kita ada ED Mesu dan juga kita ada pelbagai jenis lagi. Kita ada Lucky Moly, Minless pun kita sudah ada. Minless pun kita ada. Honda ada, Shell ada. Jangan risau, datang aja ke F1 pun semua akan anda boleh miliki. Okey, sekian dulu. Sekian, terima kasih. Boleh call alamat, nombor telefon. Jom, itu pun ada. Saya tunjukkan dulu. Grup dia yang ni depan tu. Ini alamat kita, bengkel kita beroperasi dan juga kita punya servis. Kita buat skimming disk, kita bush, servis adjustable. Okey, baik. Semua ada. Ini nombor telefon. Nombor telefon 04 600 3839. Ini pejabat dari office kita. Okey. Sebarang pertanyaan tak perlu ragu, call saja. Saya sedia bantu anda. Okey. Sekian, terima kasih.